Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Hari ini saya bawakan dua buah buku yang sangat penting dalam membina keluarga yang bahagia lagi sejahtera, juga untuk mendidik generasi istimewa. Buku pertama berjudul Seni Diplomasi Kaunseling Keluarga Islam tulisan Dr. Ahmad Kamal bin Arifin. Buku ini menghimpunkan panduan untuk membina rumah tangga berasaskan nilai Islam dengan memberi pendekatan kaunseling yang lembut namun tegas. Ia memberi penekanan kepada kaedah dan peranan diplomasi dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, sekaligus memupuk kasih sayang dan mengekalkan keharmoniannya. Dengan adanya buku kaunseling kekeluargaan seperti ini, datanglah apa jua bentuk cabaran dan dugaan sekalipun. Apabila kita ada ilmu, penghayatan, kesedaran, prinsip hidup dan fokus terhadap impian diri dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya, maka insya-Allah institusi kekeluargaan dalam kalangan rakyat Malaysia akan sihat, harmoni dan bahagia. Buku kedua pula berjudul Tips dan Teknik Mengajar Anak Berkeperluan Khas Mengaji. Tahukah anda, anak-anak berkeperluan khas juga boleh mengaji Al-Quran dengan baik. Akan tetapi mereka memerlukan cara yang tersendiri. Seringkali kita mendengar ungkapan anak-anak ibarat kain putih, maka ibu bapa lah yang mencorakkan apa jadinya pada mereka. Seandainya ibu bapa sendiri tidak mengenalkan anak-anak berkeperluan khas ini dengan mengaji Al-Quran, maka siapa lagi yang boleh kita harapkan? Buku ini merupakan buku yang menggabungkan perspektif agama dan psikologi. Ia didedikasikan khas buat ibu bapa dan para pendidik apabila berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai keperluan khas seperti anak-anak ADHD, slow learner, speech delay, autism dan sebagainya. Buku ini memuatkan teknik yang efektif dan menyeronokkan untuk membantu ibu bapa dan pengajar mengajar anak-anak istimewa ini mengaji Al-Quran. Kedua-dua buku ini melengkapi antara satu sama lain. Satu membimbing ke arah keluarga Islam yang bahagia lagi harmoni, dan satu lagi untuk mendidik anak-anak berkeperluan khas untuk mengaji Al-Quran dengan baik dan sempurna. Jadi, bagi yang ingin mengukuhkan hubungan kekeluargaan dalam masa yang sama mendidik generasi dengan penuh hikmah, maka anda bolehlah mendapatkan kedua-dua buku yang saya cadangkan ini. Sehingga bertemu lagi dalam slot akan datang, teruskan bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hingga berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa